Ramai bising lah kata, habislah Malaysia, tanah negara dah terjual dekat Google. Betul ke ni? Jadi actually cerita dia macam ni. Tanah yang Google beli dekat Port Dickson itu bukanlah hak milik kerajaan. Tanah itu asalnya adalah milik syarikat tempatan iaitu Gamuda DC. Dan Gamuda jual tanah seluas 389 ekar itu kepada Pearl Computing, anak syarikat Google, dengan harga 455 juta ringgit. Tapi korang jangan confuse. Walaupun tanah itu telah pun dibeli oleh Google, tanah ini still kekal di bawah undang-undang Malaysia. And diorang pun tak boleh suka-suka hati saja nak ambil tanah tu bawa balik ke mereka. Tak boleh. And sebelum geran tanah itu nak dipindahkan daripada syarikat tempatan ke Google, kerajaan negeri perlu sign dulu, kena sahkan dulu, barulah deal itu terjalan, baru salam, baru menjadi. Kalau kerajaan negeri tak bagi, Google pun tak boleh beli. Jadi Google beli tanah itu atas sebab nak membuat hyperscale data center terbesar dekat Malaysia. Dan projek ini adalah sebahagian yang Google telah pun janji nak labur 9.4 bilion kepada Malaysia. Dan sekarang dia sedang tunaikanlah janji dia. Yang sebelum ni ada buat dekat Elmina kan, ni buat kat PG pula. Dan apabila pusat data center ini yang besar dibuka dekat Malaysia, banyak bisnes tempatan akan terimalah benefitnya. Untuk user kita pun terima juga. So kalau untuk bisnes, cost untuk kita guna Google Cloud ataupun nak hosting kita punya aplikasi jadi lebih murah, dan juga yang paling penting lagi laju. Latency tu dekat je dengan server. Kalau korang main ML, korang tahu lah, lagi dekat dengan server lagi rendah ping tu. Korang suka tak ping rendah? Suka kan? So kalau lepas ni korang tengok YouTube makin laju, makin rendah ping, korang pakai Gmail, pakai Google Sheet, pakai Google Docs, semua itu latency dia akan berkurang dan korang akan lagi senang nak guna, tak perlu buang masa. Dan yang untung bukan Google saja, malah Gamuda pun dapat 1 bilion punya projek untuk siapkan kerja-kerja infra lah, seperti buat jalan, siapkan elektrik, infra asas. Dan duit 1.455 bilion ringgit ini dia akan sekelip balik dalam ekonomi. Duit itulah yang akan dibayar kepada gaji kontraktor, gaji jurutera, gaji security, gaji semua orang lah. And then kena bayar supplier untuk bahan binaan, mana toke simen ke toke batu bata ke, semua dapat duit juga. And even kedai makan tepi jalan dekat area Port Dickson tu pun maybe akan terima tempias sebab semua pekerja di situ kena makan. Dan kerajaan boleh estimate dalam tempoh 5 tahun sebanyak 26,000 pekerjaan bakal diwujudkan. Dan rakyat Malaysia pun mendapat skill baru dalam AI dan juga cloud computing ni semua. Dan bila ada pelaburan asing macam ni yang masuk market, pecah market secara tak langsung, gaji dalam sektor teknologi, industri IT ni semua akan ditingkatkan jugalah, sebab orang lain kena bersaing kan. Sebab dia akan tapau workforce yang ada skill ni. So syarikat tempatan terpaksa naikkan gaji untuk kekalkan, jangan lari pergi Google kan. Dan daripada segi kedaulatan, yang inilah yang ramai risau tu. So korang jangan risau lah, sebab kerajaan negeri masih lagi ada kuasa penuh atas tanah tu. Kalau Google langgar mana-mana syarat yang telah pun ditetapkan, contohnya macam tenaga hijau tak dapat standard, pencemaran ke apa ke, kerajaan negeri boleh batalkan lesen orang secara serta-merta. Jadi isu ini bukanlah tentang kita nak jual negara kita. Ini namanya ialah pelaburan asing, ataupun nama term dia adalah FDI, Foreign Direct Investment. Kita ni still ada kawalan penuh. Google yang bawa masa duit, tapi kitalah yang dapat manfaat pekerjaan, ekonomi bertumbuh, dan dapat cukai dan juga peluang ekonomi baru. Kalau korang tak tahu, kita rakyat Malaysia, mostly hampir satu Malaysia lah, adalah shareholder kepada Gamuda ni. Jadi Gamuda ni syarikat ni total 12%, hampir 12% shareholder ni adalah KWSP. So kalau korang ada duit dalam KWSP, which is wajib untuk semua rakyat Malaysia yang bekerja KWSP, korang dah secara tidak langsung menjadi shareholder, dan ini adalah berita yang baik untuk company korang.